Thank you. Tapi macam mana semalam, siapa yang datang? Kika, how are you? Half 50-50. Pakai topi. Rambut saya tak berapa kemas. Percayaan semalam, it was fun. Best lah. Sebab sepanjang debut semalam first kita orang show back to back, so it was the best experience, and also yalah, best lah. Dia sangat fun sebab kita orang ulang-alik best lah. So what a way to close 2025. Saya ulang tak jam. Yang bestnya alhamdulillah, masa kita orang nak ke Surai kat sisi tu, it was quite raining. Hujan lah. And then bila kita orang sampai je Surai kat sisi tu, alhamdulillah Allah permudahkan, hujan berhenti time dekat Surai kat sisi. Masa nak on the way tu adalah jam-jam sikit, the traffic quite jam jugalah. Tapi bila habis je dekat apa nama Surai kat sisi, kita orang terus laju-laju naik kereta on the way to IOI tu. Allah permudahkan lagi sekali, tak jam pun dekat sepanjang jalan nak ke IOI tu. So kita orang sampai awal. So alhamdulillah lah, dia tak hujan, Allah permudahkan jalan-jalan tak jam. So alhamdulillah. Happy New Year guys. Happy New Year semua. Semua ready. So semua ada, rasa nak demam pun ada. Ya. Dan dia boleh tak buat suara pusat. Tak boleh guys. Hidung saya dah tersumbat ni. Mesti beberapa hari. A few days lah. Saya tidak boleh bernafas korang. Hidung saya sudah sangkut. At Araf, korang pergi masuk live Araf sekarang. Siapa yang nak tengok Araf? Siapa yang rasa macam nak tengok Araf, korang pergi masuk live Araf. Ya, kita akan baring di atas katil selama beberapa hari. Okay, macam mana guys rambut saya semalam? Okay ke tak okay? On point ke tak on point guys semalam? Ada yang kata saya macam Taeyang, betul ke? Love the look, yes. Yes sir. Araf 1k lah view dia, takut lah. Orang nak pakai topi, kau nak pakai topi. Tak dengar lah di. Aku kat kedai mamak. Hidung sangkut. Badan nak demam ni tu. Aduh, kenapa hidung sangkut pula ni? Allah, kenapa kau ajak aku Mana ada, aku tak ajak apa-apa pun. Alamak, tertekan lah di. Sorry lah di. Alamak di. Kalah bagus ni, kalah bagus. Guys, saya tak sihat ni guys. Apa kata bagi saya menang?
Araf ni sengaja je guys. Dia sengaja je. Dia nak bagi saya kalah teruk. Tolong guys. Walaupun saya tahu saya akan kalah dah ni, tapi itulah. Tolong guys. Happy New Year kan? Happy New Year kan guys? Happy New Year. Happy New Year. Let's go guys. New Year. Aku nak bagi kau happy di. Kau kan tak sihat. Dah lama tak demam tu. Thank you. Ni lah. Kau tak rindu aku ke di? Alamak. Ui. Apa tu? Cepat betul kau dapat apa tu? Ui, thank you. Ya. Kau dapat apa tu? Wah. Lion? Awal betul lion. Nak layan kecil. Lion kecil. Ui, awal-awal dapat lion kecil dah kau. New Year. Ha? New Year. Tahun baru kan? Oh, tahun baru. Okey, aku nak wish juga lah. Happy New Year. Happy New Year. Guys, baru 3 minit guys. Dia akan potong tak lama lagi guys. So apa kata kita keep up the momentum guys. Let's go. Aku memang bagi sign kat kau guys. Let's go guys. Mampus guys, gifting point target 9,099. Yo. Oh, tinggal kita api. Thank you. Target 1,000 guys, tunggu guys. Ni kau tak dapat ni tak. Aku balas kejap ni. 9.25 aku end lah. Kecuali kalau aku menang lah. Segalanya karena kau yang ada. Yang tu lah. Jadi suara okey dah Adi? Celonok sikit. Tak boleh ada. Rehat dulu. Tak apa. Kita pun kena rehat. Kita memang manusia. Di, kau punya macam aku punya macam tak bergerak je Di. Kau punya menang ni. Pasti ke aku menang? Kau menang. Aku jarang lah nak cecah 10,000 cepat. Thank you. Tak payah. Dia tahu. Mana ada? Aku tahun baru. Aku baru first time main ni. Habis tu kau ingat aku seorang? Aku pun first time main. Oh ya? Ha. Aku tak pernah main. Pernah? Kita main sekali-sekali Di. Kita tak main selalu. Tahun baru ni. Oh. Okay, tu Di. Kau tengok. Ada lagi spek. Thank you lah. Adalah saja. Guys, dah dekat dah tu guys. Do you get deja vu? Nampak? Oh. Tadi. Mak, aku dah tak gerak Adi. Aku tuju je. Kan jauh tu. 16 dengan 7 kan jauh tu. Tu. Thank you lah. Guys. Apa? Suara kau tak dengar tu Di. Tak jelas. Dia dekat sini. Okay guys. Guys, lagi separuh. Nak potong itu, lagi separuh. Guys. Takkan nak bagi ready menang. Game on lah. New Year ke? Bagi saya menang first please. Dia dah 3 kali menang tu. Tengok dia tepuk tangan untuk aku. Guys, dah tak gerak dah kita tu punya guys. Dah tak gerak dah guys. Dah lah tu kau dah menang. Guys. Kau tak gerak lah. Oi, Allahu Akbar guys. Dah dekat dah tu. Ya Allah. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Sikit lagi guys. Ini kali. 30 second. Potong. Potong teruskan. Potong terus. 30 second. Ui, 1, 2, 3, thank you. Thank you. Semua orang carut. Ui, sikit lagi. Ui, tadi dah sama dah. Tadi dah nak sama dah. Guys. Dia potong last minute. Guys. I love you, we are happy family. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tolonglah. Aku kalah.
Tadi kau ajak aku pula ajak kau. Tahu dia. Nak ajak lagi. Padan ke. Thank you guys. Thank you 1, 2, 3. Thank you Sanimuji. Thank you to all yang bagi gift. Thank you. Terus kenapa ramai pula dekat saya ni? Okay guys, apa-apa saya nak wish Happy New Year kepada to all Alpha Nights and to all yang menonton. Thank you so much kerana adalah sepanjang journey Alpha dan juga seorang journey Ready. Thank you. Saya sangat appreciate korang punya support, and also saya sayang korang sangat-sangat. Tanpa korang tak adalah Alpha dan juga saya ni dekat sini sekarang. Thank you. Saya just nak wish, saya live hari ni sebenarnya saya just nak wish Happy New Year kepada semua Alpha Nights dan juga semua penonton yang menonton kita orang daripada awal sampai ke hari ni. Saya nak ucapkan terima kasih dan thank you so much. Tanpa korang tak adalah Alpha sekarang ni. So tahun baru, azam baru, InsyaAllah akan ada lagi banyak lagi upcoming perkara-perkara yang baru yang Alpha akan mempersembahkan kepada korang. So stay tune. Dan always support Alpha dan juga tunggulah apa-apa keajaiban yang Alpha mempersembahkan dekat korang nanti. Saya demam ni guys. Saya demam, saya hidung tersumbat. Macam mana ni? Hidung tersumbat, demam macam mana ni guys? Demam. Tapi ada beberapa hari macam kenapa? Ada beberapa hari ni saya rehat lah. Masa untuk saya berehat. Kenapa view saya ramai pula ni guys? 1.4k ni. Kenapa ni? Korang semua buat apa? Semalam apa kat mana? Semalam handsome tu kan? Saja je. Saya nak buat new hair. Macam mana? New hair okay ke? New hair okay ke? Dari Left Araf. Hello fan-fan Araf. Araf yang tak tahu ada Andrews dia merajuk agaknya. Macam mana rambut saya? Kebulan ke tak kebulan guys? Sebenarnya nak cakap thank you. Hopefully korang enjoy lah persembahan kita orang daripada petang sampai ke tengah malam. Siapa punya idea buat rambut tu? Saya lah. Saya nak buat rambut slick back macam G-Dragon. Sebenarnya lah. Yang kalau korang tahu GD perform dekat Singapore F1 tu, rambut biru. Saya nak buat macam tu. Jadi bila buat jadi lain guys. Jadi slick back macam itu. Kau relax. Ada masuk. Peace. Enjoy. Sangat fresh look. Tapi nampak Jimin. Yes, Jimin X Taeyang. Lah. Saya sebenarnya saya combination guys. Saya gabung. Saya buat gabungan antara main dia GD, tapi bawah dia ada Bam Bam, ada Taeyang, ada Jimin. So dia gabung. So jadilah satu figura. Guys, itu saja saya rasa untuk live malam ni. Saya nak wish Happy New Year je. So thank you for watching my live. Teruskan support Alpha. So nanti ada masa saya live lagi. Thank you guys. Thank you for watching my live. Assalamualaikum. Korang jaga diri. Happy New Year. Semoga korang punya impian semua tercapai tahun ni. Semoga semuanya berjalan dengan baik. So bye-bye. Happy New Year semua Alpha Nights dan juga semua yang menonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Daripada saya Ready. Bye-bye. Love you guys.